Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Emilia Zulaika binti Zakaria Dan saya Adiba Nadiah binti Sukri. wartawan anda sempena Majlis Penutupan Kejohanan Olahraga Tahunan bagi tahun yang ke-36 kali. Setelah berlangsungnya pelbagai acara sukan yang mencabar dan menarik, kejohanan pada tahun ini telah membuktikan semangat kesukanan, kerjasama dan disiplin dalam kalangan para pelajar. Tahniah diucapkan kepada semua peserta yang telah memberikan usaha terbaik sepanjang kejohanan berlangsung. Dan kini, tibalah detik yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh warga SMK Sepauh, iaitu upacara perasmian penutupan rasmi dan juga pengumuman keputusan penuh kejohanan. Persoalannya, rumah sukan manakah yang bakal menjulang trofi kejuaraan keseluruhan bagi edisi 36 ini? Adakah gelaran juara bertahan akan kekal atau kita bakal menyaksikan kemunculan juara baharu pada tahun ini? Sama-sama kita saksikan upacara penyampaian hadiah dan majlis penutupan yang penuh gilang gemilang ini. Acara pembuka tirai pada majlis penutupan ialah acara 100 meter yang dimulai dengan murid PPKI dan diteruskan dengan pelajar perdana. Acara ini mempamerkan kepantasan luar biasa dari para pelajar bagi memburu garisan penamat. Seterusnya ialah acara 200 meter bagi kategori terakhir iaitu L18 dirasmikan oleh Encik Sebastian pegawai dari PPD Betong. Majlis diteruskan dengan penurunan bendera kejohanan diikuti ikrar kejohanan. Seterusnya majlis disambung dengan ucapan daripada penolong kanan pentadbiran SMK Sepauh dan pegawai PPD Betong, Encik Sebastian Lampun Anak Sebang. Kejohanan Sukan Tahunan 2026 kali ke-36 SMK Sepauh jatuh kepada Rumah PE. Di sini saya bersama dengan Awang Kubiduan. Apakah perasaan anda selepas menyertai kejohanan olahraga tahun ini? Perasaan saya sangat gembira sebab orang ramai sangat happy. Di sini saya bersama Aidil Hakimi. Acara apakah yang paling anda minati sepanjang kejohanan berlangsung? Acara yang paling saya minati ialah 800 meter dan 4 kali 400 meter. Bersama saya, guru-guru pembimbing Rumah Sukan Beza. Baiklah cikgu, apakah tips atau cara cikgu melatih pelajar cikgu untuk mendapat gelaran juara Rumah Sukan pada tahun ini? Okey, baiklah. Jadi mula-mula sekali kami memastikan dari pemilihan dulu berdasarkan rekod dan statistik atlet-atlet Rumah Beza yang sedia ada. Okey, kami memastikan kami memilih atlet yang telah mendapat pencapaian yang memuaskan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Baiklah. Bagi saya rasa bekerjasama antara guru-guru dan murid-murid dan atlet-atlet. Itu je. Dan yang paling utama adalah motivasi seperti ini, iaitu Beza, 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 juara. Dengan berakhirnya semua acara pada hari ini, maka tamatlah kejohanan sukan tahunan kita. Tahniah kepada semua peserta atas semangat kesukanan dan kerjasama yang telah ditunjukkan. Akhir kata dari saya, semoga semangat kesukanan ini dapat dipupuk melalui kejohanan di luar sana. Tinggi sungguh si pohon jati, tepat berteduh si burung merpati. Selesai sudah kemasya diraih. Semoga bertemu di lain hari. Sekian dari saya Emilia Zulaika binti Zakaria, wartawan Senayan TV SMK Sepauh.